memancing ikan toman, kita gunakan umpan anak ikan keli. Opa dah letakkan anak ikan keli dekat sini. Opa nak tengok anak ikan keli tu. Nampak tu? Okay, ni kita punya umpan. Okay, anak ikan keli. So, ini kita punya jaguan. Kita berada dekat Avocado Village. Sebuah tempat yang sangat cantik. You all can see. Ni adalah tasik cincin ya. Tasik cincin. Dan kat sini kita ada kabin-kabin. Ada satu perkampungan kabin lah. Ada tempat barbecue. Ada pangkin. Boleh relax. So depan tu adalah Cafe Markisa. Ada jetty. Ada boat apa semua. Memang sangat cantik. So hari ni kita nak cuba nasib. Kita nak memancing ikan toman. Menggunakan umpan ikan keli. Umpan. Baru letak umpan. Okey. Okey. So papa nak try. InsyaAllah semoga kita dapat toman. Hai, 5 kilo. 5 kilo patah. Okey, cantik ya kawasan ni. Ini adalah tasik cincin dekat Jasir Melaka. So ini adalah kabin-kabin dia. Cantik ya. So kita ada tempat barbecue. Tempat yang sangat cantik, bersih lah. Kita ada berapa kabin dekat sini? 10 kabin. Oh. Ada tapak camping jugalah. Oh, okey. Kat mana ni tapak camping tu? Belah sana. Oh, besar lagi lah. Banyak lagi sana Oh, okey. So nanti kita akan tour dekat sana lah. Kita akan tengok apa lagi kat belah sana. Kita cuma belum sampai je, kita just main kat area sini. Itu bilik kita. Bilik dia pun sangat cantik. Bilik cantik dan bersih. Okay. So tempat dia memang sangat healing. Sayang ni sayang pipe sayang. Sayang kan kotor itu. Ya pipe-nya. Okay, setiap dekat dia punya tempat relax ni semua ada plug point. Sangat bagus lah. Ya, dia menunjuk ke tepi. Tu bawa ikan tu. Aduh, dah mana tak bang? Sayang. Tak. Ikut base. Sekejap tu baik.